Okay, Alhamdulillah. So dah siap tarik, cuma belum fitting lagi. Ni main dia pergi ke DB ni. Okay, ni pun point untuk kabel untuk apa, pergi ke point charger pun dah tarik. So kita pakai kabel Mega 10mm kabel Mega 10mm. Okay, tak nampak lah sini 10mm. So 3 ni, 4 ni 10mm. So ni main 16, yang lain semua 10mm. Kita dah tarik, yang bawah ni kita dah tutup dah, dah masuk. So inilah laluan dia. Okay, kabel semua dah tarik. Okay, nampak alright, tarik, ikat juga. So inilah point dia, soket komando dia. So ini kita pakai 32M, yang ni 63 isolator. Okay, isolator tak ada hal, nak pakai 100 pun tak apa, tu tak ada masalah. Okay, so inilah. Okay, nanti kita tutup cover dia, lepas tu kita buat fitting lah. Alright, Alhamdulillah, tinggal nak fitting je.